Ada pakar ekonomi dan geopolitik yang cuba mempertahankan langkah Kerajaan Madanon menaikkan harga diesel ke paras yang tidak masuk akal. Sebenarnya pembangkang dan golongan atas pagar yang lantang bersuara mengenai isu ini juga sedar mengenai konflik global melibatkan sengketa di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak naik mencana. Tetapi kadar kenaikan diesel sebanyak RM2.40 dalam masa 2 minggu itu melampau tak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia. Pertama, cuba bayangkan kalau Anwar Ibrahim dan keluarganya yang jadi pembangkang sekarang. Dulu kenaikan 10 sen, 20 sen pun mereka putar jadi satu retorik besar. Bayangkan jika harga naik sampai RM2.40 sekarang. Kedua yang dipertikaikan adalah mengenai sistem pelaksanaan yang cacar marbar. Kenapa kenaikan mendadak dalam masa 2 minggu untuk harga diesel di Semenanjung sahaja, sedangkan harga diesel di Sabah dan Sarawak tidak terusik? Maka timbullah persoalan, adakah pengguna diesel di Semenanjung dimangsakan semata-mata mahu menjaga hati parti gabungan Sabah dan Sarawak? Adakah kenaikan mendadak di Semenanjung untuk cover harga di Sabah Sarawak supaya tak terusik? Ya, aku sebut parti gabungan tadi sebab confirm tindakan Anwar tidak bersabit pun dengan rakyat jelata di Sabah dan Sarawak. Dia hanya nak pastikan parti dari Sabah Sarawak tenang dan tak ambil langkah drastik untuk menarik diri dari Kerajaan Madanon kalau permintaan itu tak dipenuhi. Sebab dengan ketidakstabilan ekonomi sekarang ni, jika ditambah dengan ketidakstabilan politik antara parti Sabah dan Sarawak hingga buatkan Anwar terpaksa membubarkan parlimen dalam masa terdekat, dah pasti dia dan partinya akan lingkup teruk dalam PRU 16.